kawan, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Yes, so hari ni macam yang korang tengok dekat thumbnail dan macam yang korang tengok kat title jugalah, hari ni kita nak bercerita pasal kisah seram yang dilalui oleh bukan aku sendiri dan bukan daripada kawan-kawan aku sendirilah. Kisah seram dia yang aku kumpul daripada pelbagai sumber dan aku berharapkan sangat korang anggap je kisah seram ni sebagai hiburan korang ni pada hari ni lah. So tak apa berbuang masa, jom kita start. Okay guys, so kisah seram yang pertama ni tajuk dia adalah sekolah. So benda ni berlaku dekat asrama perempuan dekat sekolah menengah aku lah. So senang cerita, dekat sekolah menengah aku ni kita ada dua asrama perempuan. Maksudnya dua blok asrama perempuan dengan satu blok asrama lelaki. So kedudukan asrama perempuan dengan asrama lelaki ni senang je. So macam dekat sini asrama lelaki, dekat sini pula asrama perempuan. Di tengah-tengah asrama, keduduk asrama dia adalah surau lah. So lagi senanglah untuk pelajar-pelajar dan beribadah, lebih kurang macam tu. So Alkisahnya waktu tu benda tu berlaku dekat asrama perempuan, di mana salah seorang student dekat situ dia kena histeria guys. Kena histeria. So most of them panggil lah warden dan tanyalah kenapa benda ni boleh berlaku dan macam mana student dia boleh kena histeria. Rupa-rupanya ada satu benda yang menyebabkan budak ni dia kena histeria, di mana diorang menjumpai ada satu lukisan Doraemon yang dijumpai di dalam loker dan juga satu botol air, tak kisah, tak tahulah maksud dia botol air yang besar ke kecil ke, tapi diorang jumpa dua benda yang macam tu lah dekat dalam loker student tersebut. Dan akhirnya asrama tersebut tidak digunakan lagi sampai sekarang disebabkan benda macam tu guys. Disebabkan benda macam tu, kisahnya asrama perempuan yang blok tu tak digunakan lagi sampai sekarang lah. Mungkin diorang takut benda-benda macam tu boleh berlaku lagi untuk student-student yang akan datang. Dan cerita ni hanya student asrama je tahu ya. Mungkin warden dia berceritakan dan mungkin serta student asrama ada yang tahu dan ada pula yang tak tahu. So itu kisah pertama kita pada hari ini. So kisah keduanya tajuknya adalah saka. So benda ni berlaku dekat rumah nenek aku dan bukan berlaku kepada aku lah. So nak dijadikan ceritanya, waktu ni adik aku dengan cousin perempuan aku dah sambung tidur. Maksudnya waktu-waktu yang ada tidur lah, pukul 11, pukul 12 tengah malam. Dan nak dijadikan ceritanya, waktu tu diorang macam kena ganggu lah weh. Diorang macam kena ganggu. Dan diorang nampak macam ada satu gigi taring panjang, bayangan hitam yang diorang nampak dengan mata kasar diorang sendiri. Mungkin korang korang tak percaya, tapi daripada segi penelitian daripada adik aku dengan cousin perempuan aku, itu yang mereka nampak lah. Dan keesokan harinya diorang pun berceritakan dengan mak ayah aku yang diorang nampak benda macam tu. Tapi mak ayah aku tak percaya sangat lah, sebab mungkin sebab kau bergikau ke apalah kan, sebab it's just tipu lah kan. Tapi nak dijadikan ceritanya, waktu tu diorang tengah lepak dekat satu buaian dan ada satu hembusan angin yang lalu dekat belakang telinga diorang. So kau faham sendirilah, kalau kau dengar bunyi hembusan angin dekat bahagian belakang telinga korang tu, korang tahu sendirilah yang bahawasanya memang diorang nak bagi sign lah kan. Dan bagi sign di mana dia tu nak akan datang nak mengacau lah. Sedang cerita macam tu. And then diorang tanya lah dengan nenek aku, rupa-rupanya ada satu rumah dekat rumah nenek aku tu, mungkin jiran nenek aku sendirilah kan. Diorang cerita bahawasanya diorang memang tahu rumah tu diorang ada bela saka. So maksudnya saka tu tak bertuan lah, mungkin tuan dia dah meninggal ke apa kan. And that's why lah dia nak cari tuan baru nak jaga saka tu. Nak dijadikan ceritanya macam tu. So mungkin kisah aku ni tergantung sampai situ je. Dan mungkin ada di antara yang korang yang faham dan ada di antara korang yang tak faham dengan cara cerita aku tu. So minta maaf di atas kesulitan yang dikesali lah ya. Sebab aku pun baru belajar nak bercerita seram. So aku harap korang halal berhalal je lah ya. So
Okey korang, so minta maaf lah di atas benda macam tu. Sebab tadi ada satu keluar notification yang agak emergency sedikit, yang aku tak boleh bagi tahu kat korang lah, dan agak terganggu sedikit lah ya untuk aku dah buat video. So macam tu lah kisah seram kita pada hari ini. So apa pendapat korang untuk kisah kita pada hari ini? Adakah best ataupun tidak? Sila komen di bawah. Okay guys, aku rasa sampai sini dah konten kita kali ini. I hope I'll see you guys again in my next video. Don't forget to like, share and subscribe. Don't forget to push my notifications to get all my videos on YouTube. Jumpa lagi dan always stay safe. Bye.